Seekor buaya besar yang diberi nama Butit menarik perhatian ramai apabila kelibatnya sering dilihat berdekatan jeti nelayan di Samalaju, Bintulu. Difahamkan kehadiran buaya itu bukanlah asing kerana reptilia itu sering muncul di kawasan itu. Sebelum ini, perkara sama turut berlaku di Kampung Jaya Bakti atau Lobar Cermin di Matang, Kuching. Sejak Sabtu lalu pada 28 Jun, tular rakaman di media sosial memperlihatkan buaya itu timbul di jeti dipercayai menunggu nelayan melemparkan makanan. Buaya itu kelihatan tenang ketika lelaki terbabit merakam video menggunakan telefon bimbitnya. Walaupun jinak dan tidak pernah mengancam penduduk, buaya yang dikenali sebagai bujang cermin itu sudah dipindahkan oleh Sarawak Forestry Corporation (SFC) dan ditempatkan Pusat Hidupan Liar Semenggo.